Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan Festival of Teaching and Learning Ideas FOTLI 2025. Saya, Encik Muhammad Jalil bin Muhammad Yunus, perkenalkan barisan ahli kumpulan kami dari Sejaya Be The First. Salam Negeri Selangor, sentiasa berkualiti dan terus unggul. Saya dianggoti oleh Encik Muhammad Hazri bin Muhammad Rafi, penolong kanan pentadbiran. Saya sendiri Encik Muhammad Jalil bin Muhammad Yunus sebagai penolong kanan HEM, pembantu daripada TVPSS sekolah iaitu Puan Nabila binti Muhammad Fizil, guru pusat sumber sekolah, dan juga penyelaras pusat sumber sekolah Puan Nurujana binti Subaya. Jadi kami membawakan kaedah KOSEDA dalam inovasi pusat sumber pintar. KOSEDA, Inovasi Pusat Sumber Pintar SMK Ceras Jaya. Saya akan membentangkan tentang pengenalan dan kaedah, kedua pelaksanaan, impak dan kesan dan rumusan. Apa itu KOSEDA? Ramai yang tertanya-tanya dan ingin mengetahui apa itu KOSEDA. Ko merujuk pada komik, seram, cerita seram, dan permainan dalaman. Semuanya komik dalam bentuk bahan bacaan, seram dan juga bahan bacaan, dan permainan dalam untuk mengisi masa lapang murid. Pengenalan. Pusat Sumber Sekolah PSS merupakan komponen penting dalam sesebuah institusi pendidikan yang berfungsi sebagai nadi kepada aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Sampel kami mengambil seramai 700 orang murid yang terlibat. Tinjauan daripada kajian selama 6 bulan pertama dari bulan Mac sehingga September 2025. KOSEDA diperkenalkan untuk menggalakkan murid ke pusat sumber sekolah sekaligus menarik minat murid untuk membuat perkodan nilam dan AINS. Pendek kata, tak menyalin nilam, tidaklah mengisi AINS. KOSEDA itulah menjadi punca mengapa perkara ini dibuat adalah untuk menarik minat murid-murid sejaya memasuki dan mengenali apa perkara yang ada di dalam pusat sumber sekolah. Masalah yang dihadapi ialah murid kurang berminat untuk ke pusat sumber sekolah, bahan bacaan yang bosan dan tidak menarik, aktiviti yang terhad boleh dibuat dalam PSS. Jadi saya memberikan cadangan dan pandangan kepada penyelaras PSS untuk menyedarkan mereka dengan bergurau sendia perkataan KOSEDA. Jadi bila KOSEDA, jadi kita ambilkan akronim yang lebih baik, sebab saya melihat Puan Nabila ada mengutarakan komik, bacaan seram dalam TikTok TVPSS. Jadi dengan itu saya mengutarakan untuk kita jadikan satu kaedah KOSEDA agar dapat menarik minat murid ke pusat sumber sekolah, iaitu komik, bacaan seram dan permainan dalam. Keadaan ini dapat meningkatkan bilangan murid ke pusat sumber sekolah, menumpukan jenis utama komik dan seram, dan menarik minat murid dengan menyertai aktiviti permainan dalam. Pelan pelaksanaan kaedah KOSEDA ini, pertama sekali kami mengenal pasti minat sampel. Rancangan strategik disusun terdiri daripada bahan bacaan mengenre komik, seram dan aktiviti permainan dalam. Medium TikTok sebagai promosi dan data penggunaan murid dapat membuat perekodan nilam dan AINS. Penyebar luasan, kami sebar luaskan tentang penggunaan ketiga-tiga kaedah ini, iaitu komik, cerita seram dan permainan dalam melalui aktiviti TikTok, media sosial TVPSS. TVPSS menggunakan TikTok sebagai platform menyebarluaskan aktiviti PSS. Keberkesanan KOSEDA, pertama sekali peningkatan kemasukan dan pengunjung PSS semakin bertambah. Penambahan juga berlaku dengan bacaan nilam dan AINS. Dari segi produktiviti, murid lebih berfokus kepada aktiviti berfaedah di pusat sumber dan tidak lagi lah keadaan penat, letih secara tak langsung apabila main congkak. Di situ dah ada congak matematik di situ. Pelibatan murid juga aktif melibatkan diri dalam aktiviti di dalam PSS. Dapat menceritakan semula keseronokan bahan bacaan yang mereka baca. Evident data KOSEDA kita dapat lihat sebelum dan selepas ada peningkatan yang begitu ketara.
Graf yang kedua menunjukkan kemasukan jumlah murid juga bertambah dari masa ke masa dalam masa Mac hingga September. Begitu dengan peminjaman buku juga bertambah dan juga perekodan murid juga bertambah. Jelas dengan dua graf yang diberikan ini. Sebagai penutup dan rumusan, secara umumnya dapat dirumuskan bahawa terdapat kesan positif yang ditunjukkan oleh murid-murid dalam meningkatkan kepenggunaan PSS dan mempunyai kesedaran tentang kepentingan perekodan nilam dan AINS. Dapat kita lihat bahawa jumlah murid yang memasuki sekitar sebelum ini ialah 1.87K kepada 2.01K dan juga pelibatan dalam pembacaan, perekodan dan juga terlibat dengan AINS. Hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa separuh daripada murid terlibat dengan aktiviti yang dijalankan dan menarik minat membaca bahan-bahan kosedah yang terdapat di PSS. Ini dapat dilihat daripada graf rekod kemasukan murid dan rekod peminjaman bahan bacaan dari bulan Mac sehingga September 2025. Di sini dapat saya tunjukkan galeri kosedah dengan pelibatan murid dengan bermain congkak, carol, bahan-bahan bacaan yang dibuat. Juga kami membuka kelas-kelas ganti untuk MMI terlibat dengan penulisan dan penulisan nilam dan juga perekodan AINS. Tidak ketinggalan juga dalam keadaan ini kami juga mengetengahkan satu perkara iaitu program paparan TikTok. Kalau tengok kat sini, ya, ini ialah penyebarannya. Ya, nampak kan? Menarik bukan? Itulah kelebihan yang ada di Pusat Sumber Sejaya. Itu saja daripada saya, Cik Muhammad Jalim Yunus atau lebih dikenali dengan nama Cikgu C. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye.